Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Jadi dalam video ni saya nak berikan, kita bincangkan sama-sama penyelesaian untuk soalan ini. Okay, soalan ini ada dalam bab stereokimia, iaitu berkaitan enantiomer, diastereomer, isokompound. Jadi diharapkan melalui penerangan ringkas ini saya dapat bantu korang untuk memahami dengan lebih baik berkaitan dengan enantiomer, diastereomer dan stereokimia. Okey. Tapi sebelum tu, kalau korang belum faham atau tonton video berkaitan macam nak tentukan R atau S configuration, baik korang tonton video tu dulu sebab kita akan gunakan yang ni nanti. Okey? Okey, baik. Jadi dalam video ni kita akan go through sama-sama nak tentukan D erythros ni dia enantiomer, diastereomer atau identical molecule untuk A, B atau C. Ni C tapi out of frame sikit lah, tapi tak apalah. Okey. So, benda pertama sebenarnya ada dua cara utama yang boleh kita guna untuk menyelesaikan soalan ini. Iaitu yang pertama, kita visualkan. Okay, visualkan tu kita cuba untuk rotate. Kita cuba fikir untuk rotate dia punya bond. Sebab bond, single bond kan dia boleh rotate kan. Lepas tu dia akan flipkan bond tu ke depan atau belakang. Tapi yang tu memerlukan pemerhatian dan pemikiran yang tinggi lah, imajinasi yang tinggi. Itu untuk yang typical untuk organic chem. Okay, yang pertama. Yang kedua, korang boleh tentukan R dan S dia. Okay, RS ni penting dan korang akan gunakan juga untuk nak menyelesaikan soalan-soalan berkaitan dengan enantiomer dan diastereomer ini. Okay, jom. Jadi perkara pertama yang kena buat ialah kita tentukan dulu stereokimia untuk D erythros. Okay, saya zoom sikit. D erythros. Okay, jadi untuk tentukan stereokimia D erythros, first kita kena tentukan stereogenic center. Okay, stereogenic atau chiral center. Okay, stereogenic atau chiral center ni bermaksud carbon atom yang attach kepada 4 grup berbeza. Carbon atom attached to 4 different groups. Okay, so ini benda penting lah untuk korang tahu. Okay, baik, so jom kita tengok sama-sama. Okay, kat sini kita ada 1, 2, 3, 4 karbon. Dan untuk D erythros ni dia ada 2 buah stereogenic center. Chiral center ada 2. Iaitu kat sini dengan dekat sini. Okay, so kita cuba tentukan RS untuk ini dengan ini dahulu. Okay, so jom. Jadi first ini adalah H yang tak nampak adalah H. Jadi macam mana ke priority-nya? Okay, priority yang tinggi bermula daripada atom oksigen yang mempunyai proton number yang tinggi. So ini adalah 1. H ni pula dia proton paling rendah, jadi 4. Sementara itu kat sini adalah C atom di attach kepada 2 oksigen. Okay, jadi kita assign ni priority nombor 2. Sementara kat sini ialah C atom yang attach pada satu oksigen. Sementara lagi satu ialah hidrogen dengan C. So ini menduduki priority ketiga. Kalau tak faham lagi, better korang tengok video lagi satu lah. Baik, jadi untuk tentukan, kita tentukan putaran 1, 2, 3. Dan since dia clockwise, maka dia adalah R. So, sebenarnya ini atom kedua. Jadi ini ialah R. Atom karbon kedua lah, maksud saya. Okay, next macam mana pula dengan sini? Okay, kat sini. Okay, saya patah balik so nampak, tapi ni nampak tak R dia kan? Okay, kat sini sebenarnya adalah atom. Patah pula. Ni adalah atom H. Jadi H ni, jadi kita susun priority dia. So atom yang paling tinggi proton number mempunyai priority lagi tinggi. So ini menduduki tangga pertama. Yang pertama. Lepas tu next apa? C. Ni C attach kepada by way ni H. So ni 4 lah. Ni C. So C yang ni attach kepada 1 oksigen dan 2 hidrogen. Sementara C yang ni, okay, ni H, O, H. Sementara atom C yang ni attach kepada apa? 1 atom C, 1 atom O dan 1 atom hidrogen. So ikutkan atom ni dia attach kepada lagi banyak atom yang more higher proton number. So ini menduduki priority kedua, ini pula menduduki priority ketiga. So bila kita putarkan, tapi ingat satu ni dia dekat
proton dia dekat bond yang rendah priority dia, sebab dia dekat dash bond. Dan sebenarnya 4 perlu dekat dash bond, bukan 1. So macam mana? Kita kena push interchange twice. Interchange twice macam mana? 1 pergi sini, 4 pergi sini. Sementara itu 2 dengan 3 ni kita tukar juga kedudukan dia, iaitu apa? 3 di sini, 2 di sini. Baik. So next kita tentukan putaran 1, 2, 3. Set. So nampak dia clockwise dan oleh itu dia adalah R. So susunan karbon atom dekat sini, kita bermula dari karbon atom ni. Karbon atom pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi semuanya menduduki, jadi configuration ni adalah 2R, 3R. Sebab atom karbon kedua kita mempunyai configuration R. Di sebenarnya ini pula mempunyai configuration R. Okay. So dielectrode adalah 2R, 3R. So ini penilaian ringkas untuk dielectrode lah. So kita kena cuba tentukan pula untuk A, B dengan C. Baik, kita cuba buat sama-sama. So okay, saya tak nak panjang, kita buat untuk A dahulu. So untuk A ni okay, video ni carrier center sama, iaitu ni adalah atom karbon atom pertama, karbon atom kedua, karbon atom ketiga dan karbon atom keempat. Yang karbon atom pertama ni sebab dia attach terus pada COH group, aldehyde group dia. So kita terus anggap okay, ni atom karbon pertama. So next ialah ni atom karbon kedua, ketiga. So kita akan cuba tengok bezaan ni dekat kedua-dua atom karbon ni lah. So jadi inilah atom H. So kita akan buat sama-sama lah ikut priority dia. So kita kena tentukan R dengan S dia dahulu. Next, baru saya terangkan tentang visual Okay. Dekat sini, ini adalah priority pertama, ni priority keempat. Ni pula C attached to dua atom O. So ni priority kedua. Ni pula menduduki priority ketiga. Dan since atom O pertama ni dia menduduki dekat dash bond, dia kena interchange twice. So bila interchange twice, dia akan jadi kita tukar kedudukan 2 kali. 4 kat sini, 1 kat sini, 3 kat sini, 2 kat sini. Dan sebenarnya kita tukar pusingan 1, 2, 3. Dan kita nampak kesusunan dia, arah dia ke mana? Arah dia ialah anti-clockwise. So anti-clockwise dia mempunyai S punya rotation. So kita tahu bahawa ini mempunyai 2S. So next ialah macam mana pula dengan carbon atom yang ini. Carbon atom yang ni pula kita cuba tentukan sama-sama. Ni mempunyai satu dash line yang ada H. So ini ialah yang pertama, priority pertama, ni priority keempat. Sebenarnya C ini kita cari satu C yang disambungkan kepada O dan 2H. O, H, H. Ini pula pastinya ni disambungkan kepada C ini, yang disambungkan kepada C, O dengan H. C, H, O. So ini mempunyai priority lebih tinggi daripada ini. Oh, connect pula. So mempunyai putaran clockwise. So ini adalah R. Ini saya buat secara ringkas lah, saya tak nak panjang. Okay, so ini adalah S, ni adalah R. So kalau tengok kat sini, kita compare sama-sama. D-electrode mempunyai configuration apa? Dia mempunyai configuration 2R, 3R. A pula mempunyai configuration 2S dan 3R. So oleh sebab configuration dekat dia mempunyai 2 carrier center. Dan kita tengok sama-sama. Okay, configuration dekat atom karbon kedua, ni atom karbon kedua sama dengan ni, atom karbon kedua juga. Dia adalah berlainan sebab dia R, 1R, 1S. Sementara yang atom karbon satu lagi, iaitu yang ketiga, sama configuration dia, iaitu kedua-duanya mempunyai R. So oleh itu A and dielectrodes are diastereomer. Okay, diastereomer maksudnya apa? Dia mempunyai configuration sama. Ni saya buat bahasa Melayu lah, malas nak terjemah. Pada satu carbon atom chiral dan configuration berbeza pada C atom chiral lain. So dia boleh ada, kalau dia ada dua, yang penting dia kena ada 2 atau lebih chiral center. 2 atau lebih chiral center.
Dan dekat salah satu current center tu, dia mesti mempunyai configuration RS sama. Sementara dekat current center yang lain, dia boleh mempunyai current center yang berlainan. Faham tak? Inilah maksud diastereomer. So macam mana nak bayangkan dia? Okey, nak bayangkan dia macam agak payah sikit lah. So, sekejap. Okey, korang cuba nampak ni. Ni saya lukis balik yang the erythros tadi. Sementara ini pula ialah A. So, okey, saya lukis balik lah. Dan kalau saya pusingkan bond yang ini ke bawah. Okey, saya cuba pusingkan dia ke bawah. So, bila saya pusing ke bawah, ni pula akan ke bawah. Saya pusing ke bawah, jadi dia akan jadi macam ni. Okey, kalau bawa turun OH ke sini, OH akan ada kat sini. Sebab kita putarkan yang ini. Okey, kita putar yang ni bawah. Okey, so OH akan turun, OH akan naik, flip. Tapi OH tu pula akan dekat belakang. Ni kena berbayangan sikit lah. Jadi, kita tengok. OH dekat sini, configuration dia sama. Nampak tak? Configuration dia adalah sama. Sementara kat sini pula, satu ke depan, satu ke belakang. So, configuration dia berlainan. So, kalau kita visualkan macam ni, sahlah bahawa kedua dia ialah diastereomer. Macam ni senang lah. Tapi, jadi nak lukis lagi senang. Tapi, kalau macam bagi komen macam ni, dia kena bayangkan sikit. Macam ni. Kan, since kita nak yang ini ke bawah, so ni kita kena twistkan dia. Twistkan dia supaya ni kat bawah, ni pula flip kat atas, tapi kat belakang. Okay, next kita cuba untuk B pula. So untuk B, next kita tentukan dia punya configuration RS. So nak tentukan macam mana? Okay, ini kita tentukan lah. Okay, ini pula okay, kita tengok kat sini CHO aldehyde group ni kat kiri, ni pun kat kiri. Tapi kalau yang ni tengok CHO group kat kanan. So ini karbon atom pertama, karbon atom kedua, karbon atom ketiga, karbon atom keempat. Dia terbalik, tapi mesti sama. Mungkin dia macam mirror kot, dia mirror each other. Okay, so dekat sini kita cuba nak buat dia punya configuration dua karbon atom kedua, karbon atom ketiga. Pada kedua-dua ni kita tengok adalah chiral center. So kita tengok dekat sini saya nak beritahu jawapan dua-dua boleh tak? So saya macam malas nak terang. Tak apalah. Okay, jadi saya buat priority ringkas Untuk karbon atom kedua ni menduduki tangga pertama, ni tangga kedua, ni pula C H2O karbon ketiga, ni pula priority keempat. So interchange twice, dia akan jadi satu sini, dua sini, tiga sini dan empat dekat sini. Okay, sini saya bulat lah. So dia akan jadi ke sini. Since dia merupakan clockwise, so since clockwise dia adalah R. Okay, next untuk karbon atom yang ini pula, yang sebelahnya. Okay, saya nak laju sikit. Ni menduduki tangga pertama, ni C, saya kat sini menduduki, ni adalah tangga keempat. Okay, ni pula attach pada OHH, ni tangga ketiga, ni pula, ni boleh dapat rentak tau. So HOC, CHO, so ni tangga kedua. So ni satu tu dekat, empat should be dekat dash. So kita kena interchange twice. Jadi dia akan empat sini, satu sini, ni pula dua, ni pula tiga. Saya nak laju sikit. So dia akan pusing macam ni, dia clockwise. So ini pun ialah R. So karbon atom kedua ialah 2R, karbon atom ketiga pun ialah 3R. Okay, so kita cuba tengok. D erythros dengan B ni mempunyai configuration yang sama, iaitu 2R. So sebenarnya kedua-duanya sama je, cuma bezanya is CHO group dekat sini kat belah kanan, ni pula kat belah kiri. Nanti saya tunjuk lah. So B and dierythros are identical molecule. Sebab apa? RS dia adalah sama. So jom kita lukiskan dia. Jadi macam mana nak wakilkan? Macam mana nak tukarkan ini kepada ini? Sebab sama je kan? Ni satu kat, so satu depan, satu belakang. So yang ni, first kita kena bawa ini ke kiri. So kita kena flipkan dia. Dan kalau kita flipkan, okay, ni saya tunjuk macam ni lah So HO kat sini. Dan since
asalnya yang kedua ni ke belakang. So kalau kita flip, of course lah yang dua OH ni akan ke depan. So bila kita flip dia akan jadi macam ni. Okay, nampak tak? So next kita nak bawa yang ni, ni OH kat sini juga, sorry. So next kita nak bawa yang ini ke bawah. So bila bawa ke bawah, kita pusingkan dia ke bawah. So automaticnya OH ni akan flip ke atas. Tapi since dia asalnya kat depan, bila kalau dia flip ke belakang, OH ni akan menduduki kawasan belakang. Ni sebenarnya dia senang kalau lukisan, tapi sebenarnya aku tak ada lukisan. Aku tak ada model, so tak tahu lah. So kalau kita flipkan dia, sama je kedua-duanya. Ni R, ni R, ni R, ni R juga. Boleh? So dia macam pula dengan C. C ni sebenarnya kita boleh tentukan dia punya configuration dia juga. Yang mana okay, untuk ni atom karbon pertama, karbon atom kedua, karbon atom ketiga, ni karbon atom keempat. Jadi untuk karbon atom yang ini, priority ni adalah 4 sini, 4 H paling rendah. 1, 2, 3. So 1 ni should be dekat wedge. 4 ni should be kat dash. Jadi kita tukarkan dia. 3, 2, interchange twice. Ni pun interchange twice juga. So kita putarkan dia, maka ini anti-clockwise. Jadi ini ialah S configuration untuk karbon atom kedua. Okay, saya pandang balik. Malas nak lukis. Nampak? S. Sementara ini pula, okay, kita buat kat sini dash H. Ini ialah priority yang keempat, paling rendah sebab hit saja. 1, ni priority yang kedua, ni priority ketiga. Kita buat putaran dia. 4 memang kat dash, so biarlah. So rezeki kita. So ini anti-clockwise. 1, 2, 3. So ini pula adalah S. So configurations ni ialah 2S, 3S. Okay, so jom tengok dia punya. Ni the electrode, sorry saya tutup sikit. Tapi the electrode ni kita tengok 2R, 3R, 2S, 3S. So nampak tak configuration untuk kedua-duanya completely berlainan. Okay, dan ini kita panggil sebagai enantiomer. Kita ada ruangan sikit sini, kau gini lah. Okay, C and D electrodes are enantiomers. Okay, jadi syarat untuk enantiomers is semua current center kena saling bertentangan antara satu sama lain. Contohnya sini dia 2S, 3S. D pula dia 2R, 3R. So nampak tak? Kedua-dua 2 dengan 3 ialah S. Kedua-dua D lah mempunyai R. Jadi kedua-duanya dua-duanya semua saling bertentangan. So only then we can say it as enantiomers. Okay, contoh lain ni saya bagi contoh molekul lain lah, tapi saya tak tahu molekul apa. 2S, 3R, 4R. Ni untuk molekul E lah, tapi molekul ini saya bagi random contoh lah. So enantiomer dia pula kena configuration macam mana? Dia kena 2R, 3S, 4S. So sebenarnya kalau kau tengok dekat dia punya molekul pun, dia tak adalah beza mana pun. Okay, ni sekejap. Okay, ini adalah molekul untuk the electrodes ni ya. Sebenarnya ini pula untuk enantiomer dia. Nampak tak? Ni pun ni kat depan, ni kat belakang. So dia saling bertentangan. Sementara tu karbon atom ketiga, ini pula ke depan, belakang, ini pula ke depan. So nampak tak kedua-duanya macam saling berlawanan. So sini dia saling berlawanan, dia ialah enantiomer. So faham tak? So ini sebenarnya sedikit penjelasan berkaitan berkaitan enantiomer dan enantiomer dengan identikal molekul. How to tentukan. So itu sahaja dari saya. Assalamualaikum. Good luck.